Kalau korang nak bina kekayaan yang konsisten, sebenarnya cuma ada 3 langkah asas. Pertama, pendapatan hasil kerja kita setiap bulan. Kedua, simpanan duit yang kita asingkan untuk masa depan. Dan ketiga, yang menentukan speed kekayaan kita, pelaburan. Di Malaysia, salah satu cara paling mudah untuk mula melabur ialah melalui pasaran saham, iaitu Bursa Malaysia. Tapi sebelum boleh melabur, korang perlu buka akaun CDS. Akaun ni berfungsi sebagai tempat simpanan untuk semua saham yang korang beli. Korang boleh buka dekat mana-mana broker berlesen seperti UOB, Maybank, CIMB atau AHB. Lepas ada CDS, korang dah rasmi boleh beli dan jual saham dalam Bursa Malaysia. Sebelum mula, pastikan korang ada 2 asas utama, fundamental analysis dan technical analysis, serta modal pelaburan yang sesuai. Dengan 3 langkah ini, korang dah berada di laluan yang tepat untuk membina kekayaan secara stabil.